Buat simpanan emas adalah jauh lebih mudah untuk kita bina kekayaan berbanding kalau kita simpan duit semata-mata. Kerana setiap kali bila kita simpan duit, kita akan rasa nak spend. Ataupun kita akan reach threshold di mana kalau kita ada RM10,000, kita akan mula terfikir ke mana kita nak spend duit tu. Akhirnya kita punya kekayaan tak bertambah, walaupun dia pernah tambah sedikit, tapi akhirnya akan bocor juga simpanan dan tabungan kita. Bagi sesiapa yang dah mulakan simpanan emas, sebenarnya bila kita dah mula tambah emas ni kan, dan simpan emas, kita akan rasa seronok. Kerana itulah fitrah manusia yang Allah telah ciptakan, ialah sukakan emas. Dan bila kita ada simpan emas, kita akan rasa nak simpan emas lagi dan lagi, dan ini akan membuatkan kita bertambah kaya hasil pada simpanan emas. Kata pakar kewangan nombor 1 Malaysia, Tuan Azizi Ali, at least 10% daripada harta kita mesti dialihkan ataupun ditukarkan ke dalam bentuk emas. Jadi hari ni bila kita tengok harga emas 1 gram dah lebih RM700 dah. Kalau 10 gram RM7,000. 1 kilogram emas RM700,000 lebih. Jadi bagi anda yang belum ada simpanan emas, saya nak ajak anda semua untuk memulakan simpanan. Pertama anda hari ini boleh klik link di bio saya. Jangan lupa follow saya, Dr. Umar. Assalamualaikum.